Alhamdulillah, hari ini adalah hari kedua kami di bumi matahari terbit, iaitu Osaka. Jadi, tips kami untuk perjalanan yang berjalan lancar adalah kami perlu menitik berat kesihatan anak, keselesaan anak serta perut mereka. Jadi, kami sebelum bertolak keluar, kami akan pastikan perut anak-anak kenyang, pemakaian mereka selesa dan emosi mereka perlu dijagalah. Jadi bila ada anak-anak yang merengek, kami perlu sabar dan melayani saja setiap kerenah mereka dengan tenang. Jadi untuk hari ini kami akan pergi ke Hakodate-yama Snow Park. So inilah dia antara momen-momen mereka. Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Sekarang jam dah pukul 4.40. Okey. So hari ni Kak Mira ada aktiviti. Jadi Kak Mira bangun awal dulu sebab nak siapkan sarapan pagi untuk anak-anak. Pagi-pagi ni anak-anak masih tidur lagi. Aisyah dah bangun, tidur dululah. Abang tidur sana. Okey. Rumah dia kecil je. So, Kak Mira sidai baju kat sini. Ni tempat nak makan. Ni luggage. Memang bersepah. So, ni dapur dia. Jadi, bila masuk-masuk, letak kasut, tempat dapur, bilik air sebelah sini. Okay, ada petai air semua ni. Jadi, pagi ni, Kak Mira nak masak nasi lemak. Nasi lemak daripada Chef Zam. So, hari ni Kak Mira bawa bekal nasi lemak lah. Tunggu Aisyah dah lapar. Okey, buka. Dia dah lapar. Ada yang tanya macam mana Kak Mira nak solat. So, solat dekat sini. Dekat bahagian sini saja kita orang solat. Okey, angkatlah ke tepi barang ni semua akan solat kat arah sini. Tu je lah. Sebab betul-betul tempat dia kecil je. So, ni baju untuk pakai kejap lagi. Mak-mak memang macam ni. Dia sebelum ni tidur, dia akan spillkan baju anak-anak ini. Nak pakai. Supaya pagi-pagi tak terkocok-kacau. Alhamdulillah, pagi-pagi anak-anak makan dulu. Jom makan nasi lemak. Kak Mira ingatkan Kak Mira nak bawa ni. Sekali tengok dia ni nak makan. Okeylah. Sebelum kita gerak, kita bagi dia orang makan dulu. Kenyang-kenyang. Disebabkan hari ni Kak Mira nak bawa anak-anak bermain salji di Hakodate-yama. So kita kena pakai baju yang proper, especially dia punya thermal wear, and then dia punya jaket dan juga winter coat. So kepada anda yang ada anak kecil, pastikan pemakaian anak-anak perlulah dititik berat supaya anak-anak selesa apabila berjalan dan juga bermain salji. Okey, ini juga antara salah satu tips lah untuk mengelakkan anak mudah jatuh sakit apabila pemakaian yang tidak proper menyebabkan mereka kesejukan dan boleh jatuh sakit. Okey, so jom. Hai korang, Assalamualaikum. Kita orang hari ni pagi ni kita nak pergi main salji dekat Hakodate-yama. So kita nak bawa anak-anak semua. Say hi semua. Hai. Okay, so kita orang nak pergilah pagi ni. Jam baru pukul 7. So kita nak pergi ke Hakodate-yama di daerah ataupun prefecture Shiga. もう少しだけ踏み出せたのならそう小さな優しさを分け合えたのならありふれた一日が素敵な日になってゆくほらそうやって何度でも喜びは巡る Okay, kita dah sampai dekat Omi Imazu Station.
ドア横のボタンを押しておりください。ドア横ボタンを押しておりください。Patutlah pintu ni tak terbuka rupanya. Kalau nak buka pintu ni, kena tekan button dekat tepi tu. So, kita dah sampai dekat stesen Omi Imazu. So, kita nak cari bas. Sebab untuk pergi ke Hakodate-yama Snowpark, kena naik bas. Sekarang kita dah berada dekat dalam bas. Jadi, pemandangan waktu musim sejuk ni sangat cantik, okey? Semua putih-putih. Sangat cantik. Jadi, korang nak naik bas ni, pastikan sedia duit shilling yang mencukupi, okey? Untuk sehala 220 yen sahaja. Jadi, boleh masukkan duit dekat bahagian depan dekat area driver ni. So, kita dah sampai dekat Hakodate-yama Snowpark. Jadi, nak naik dekat atas tu, kena naik cable car. Okey? So, kita nak tengok dulu jadual bas ketika nak balik nanti. Jom kita tengok. Kalau korang nak tengok jadual bas ketika waktu sampai ataupun balik, jadi korang dekat bahagian tempat perhentian bas tu akan nampak lah ada satu tempat macam kata apa, macam bus stop lah. So, okay, nanti balik kita orang nak tunggu bas. Ni timetable waktu bas lah. Okey, korang boleh tengok jadual bas dekat sini. Okey, nampak tu dia tulis departing from Hakodate-yama. Waktu bas akan bergerak terakhir adalah pukul 17.13, iaitu pukul 5.13 petang. Jadi jangan lewat, okey? Sebab public transportation dekat Jepun ni semuanya on time. Jadi nak bagi mengelakkan korang terlepas bas, pastikan korang yang menunggu bas, bukan bas yang menunggu korang. Faham tak? Kalau tadi Kak Mira dah tengok jadual bas untuk Kak Mira ambil petang ni. So, sekarang Kak Mira nak beli tiket naik cable car sahaja. Okey, kalau korang tengok dekat papan bahagian depan ni, dia dah tertera pelbagai package. Okey, yang nak bermain ski boleh ambil lah sekali package cable car dan lift untuk naik ski. Okey, yang nak sewa equipment ski pun ada dekat sini. Macam Kak Mira hanya nak bermain snow sahaja dekat area Hakodate-yama Snowpark ni. So, Kak Mira beli tiket pergi dan balik untuk naik cable car sahaja. Adult and 3 under 18. Okay, adult 2. Okay. School 2. Okay, preschool 1. Berapa bang? 8,700. Cepat beli je. Kita dah naik gondola. Alhamdulillah, kami dah sampai dekat Hakodate-yama Gondola. Saji tengah turun. Ni lah dia Saji. Saji tengah turun. Ya, cepat. Alhamdulillah, akhirnya termakbul juga doa Kak Mira untuk bawa anak-anak Kak Mira bermain salji. Nampak? Sekarang salji tengah turun dekat sini. Tengok betapa excitednya anak-anak Kak Mira memegang salji, bermain berkejaran, membaling salji ni. Ya Allah, alhamdulillah, syukur ya Allah. So, inilah pemandangan sekeliling Hakodate-yama Gondola. Yang nak main ski boleh naik kabel lift ni lah. Nampak tu, apa dia buat tu? Nampak? Nampak tak? Nampak? Asyahnya perangai. Dia nak mendajar ke abang dia. Wait, kemain ya, seronok Echah bergolek-golek dekat atas salji tu. Dia ingat macam sawah padi nak berkubang, nak bergolek seakan tanpa menghiraukan kesejukan yang bakal dia rasa kejap lagi. Ya Allah, basah. Boleh apa-apa lagi. Jatuh.
Kita kena dekat situ ada view apa benda tu. Sabar. Ya Allah. Macam inilah keadaan mak-mak untuk pastikan anak-anak mereka sentiasa berada dalam keadaan yang selesa. Okey, sebab dekat sini suhu dia sangat sejuk. Kalau tak silap Kak Mira dalam -1. So untuk bagi mereka tidak mudah jatuh sakit, jadi Kak Mira kena pastikan anak-anak punya pemakaian ataupun layering pakaian mereka proper. Okey, kalau korang jenis nak belajar main ski dekat sini, sebelum nak naik lift tu kan, macam gondola tu, korang belajar dulu. Boleh belajar dulu. So korang kalau nak sewa, boleh sewa kat sini. Kalau nak main sled ke, okey, korang yang tak tahu lagi sled tu apa, dia adalah papan luncur untuk kanak-kanak main lah. Jadi untuk hari ni Kak Mira akan sewa 3 papan luncur untuk anak-anak Kak Mira bermain ataupun meluncur dengan sled ini dekat salji nanti. Nampak tak betapa ramainya orang dekat sini untuk menyewa equipment bermain salji. Jadi apa yang tak ada, sediakan duit saja, segala-galanya ada dekat sini yang korang boleh sewa. Tak, sekejap. Tak? Okey. 1, 2, 3. Ya Allah. Kenapa? Dia nak membuat snowman. Kenapa? Bisa licin, buat licin. Oi. Buat licin. Mama. Ya. Naik lagi. Nak main lagi? Okey, jom. Nanti buat Abang-abang nak main snowman. Biarkan dia main snowman. Kita nak main sled. Okey, jom. Kita main sled, jom. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Salji turun hari ni dekat Hakoda Toyama. Ya Allah, ribut macam salji tebal lah. Syukur, ya Allah, syukur. So ini adalah kali pertama anak-anak Kak Mira bermain salji. Okey, syukur ya Allah, berkat doa mereka nak sangat datang main salji. Semua ni rezeki dari Allah lah. So anak-anak mama enjoy. Mana Mama Fahimah dengan Zara Aisyah ni? Mana ni? Aduh, penatnya. Ya Allah, kat sini semua orang duduk. Main iglu. Rehat. 1, 2, 3. Sambil ditemani salji yang turun, kita nak makan biskut. Anak-anak nak makan biskut. Nak mana? Diorang dah kelaparan. Mainlah sampai puas, sampai petang. Okey? Lepaskan hajat mereka. Tengok ni, apa mana main ni? Alah. Tu dia. Ya Allah. Okey tak?
Okey, kita dah puas dah main salji tadi. So anak-anak dah lapar jam pukul 12.50 dah. So diorang nak makan, kami ada buat bekal tadi kan, nasi lemak. Jadi kita orang makan nasi lemak lah. Ni ada sambal sontong. So kat sini. Masak yang ni lah. Sana. Itu kacang. Ini kacang. Ada ikan bilis. Okey. Ada apa panggil ni? Ada kacang. Ni ada kacang. Ada kacang. Boleh makan. Okey. So, alhamdulillah. Selamat menjamu selera. どんぐりをたどってもつきません森の小さなレストラン空っぽのポケットまっすぐで忘れた人からたどり着くどんぐりをたどってもつきません森の小さなレストラン空っぽのポケットまっすぐで Faiz, okey ke? Jom kita balik. Are you okey? Puas main? Puas main? Okey. Jom kita balik. Alhamdulillah, akhirnya anak-anak Kak Mira puas bermain salji. Sampai akhirnya mereka sendiri yang ajak kami semua balik sebab dah kepenatan seharian bermain salji. Inilah dia pemandangan Hakodate-yama dari pemandangan atas. So dekat bahagian hadapan ni dia adalah Tasik Biwako yang sangat cantik. Okey, dekat area Shiga ni kalau korang nak tahu, dia ada 2 snowpark, satu di Lake Biwako dan kemudian yang kedua adalah di Hakodate-yama Gondola. So korang boleh pilih lah untuk bermain salji berdekatan dengan Osaka, ada 2 pilihan. Sama ada di Lake Biwako ataupun di Hakodate-yama. Jadi kepada anda, jangan lupa rancanglah perjalanan anda dan kliklah momen-momen manis bersama ahli keluarga anda.